Kali ni kita nak cerita pasal World Superbike Jerez, pusingan terakhir untuk tahun 2025 ni dengan Toby Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Kemas, ratus profesional. Walaupun aku kerja ni biasa-biasa amatur je, tapi equipment tersusun macam ni, macam tim MotoGP. Alamak. Yang terakhir di Jerez ni, 90% memang dah sah Toprak akan jadi champion. Cuma jangan terjadi benda yang teruk-teruk je. Contohnya crash ketiga-tiga race dan Bulega menang ketiga-tiga race. Barulah dia boleh kalah World Championship. Tapi itu cuma dari segi pungutan mata. Kalau daripada segi pace ataupun kelajuan dalam track ni, Nicolo Bulega berada di next level yang Toprak pun tak boleh lawan. Selepas 2 kali sesi praktis, Toprak sendiri mengakui yang Nicolo Bulega berada pada next level di Jerez kali ni. Dia dah terima dia takkan boleh challenge Nicolo Bulega, jadi dia fokus untuk tak buat kesilapan yang teruk je untuk dapatkan World Championship World Superbike untuk tahun 2025 ni, kali terakhir sebelum dia berpindah ke MotoGP. Oleh sebab Toprak tak boleh challenge Nicolo Bulega, race 1 dimenangi oleh Bulega dan petabalan King World Superbike terpaksa ditangguhkan kepada Super Pole Race. Tapi kemudiannya pada Super Pole Race berlaku insiden yang agak kontroversi. Bulega tersondol Toprak sampai dia terjatuh keluar daripada perlumbaan, tertangguh lagi petabalan World Championship World Superbike dia. Bulega di sebaliknya dapat teruskan perlumbaan dan dapat menang perlumbaan tersebut. Insiden tu mencetuskan kemarahan yang beremosi kepada fans-fans Toprak yang provoke Nicolo Bulega selepas race habis. Malangnya pula Nicolo Bulega terikut-ikut dengan emosi dia dan dia balas balik provokasi daripada fans Toprak. Jadilah bergaduh dekat situ. Perkelahian tu menjadi semakin teruk dan sampai ada risiko berbahaya kepada Bulega bila fans Toprak mula mengugut dia. Sehingga kan Bulega terpaksa di-escort polis untuk sepanjang hari tu. Bulega kata dia jadi emosi sebab dia dituduh saja-saja je jatuhkan Toprak, main kotor, padahal dia tak berniat macam tu pun. Bulega punya pace memang jauh lebih laju daripada rider lain dekat sini. Tambah di corner yang sama Toprak wide sikit, jadi Bulega cuba tapi diorang berlanggar. Situasinya lebih kurang sama macam Marco Bezzecchi terlanggar Marc Marquez di Mandalika tempoh hari. Bezzecchi jauh lebih laju daripada rider-rider lain, jadi dia terlajak laju dan tak dapat kawal benda tu. Jika tambah lagi kemenangan dia dekat Super Pole Race tu, dia rasa tak pace sangat sebab apa yang telah terjadi ni. Dia tak seronok menang race macam ni. Oleh sebab jarak masa antara Super Pole Race dan juga race 2 agak pendek pada hari yang sama, jadi diorang tak ada masa untuk bersemuka lepas insiden ni sebab nak prepare untuk race terusnya. Jadi sehabis sahaja race 2 di mana Toprak dah jadi World Champion World Superbike, diorang berjumpa dekat atas litar di atas motor. Tetapi bukannya untuk bergaduh. Kalau Bulega ucapkan tahniah kepada Toprak dan juga minta maaf dekat benda yang berlaku sebelumnya. Bagusnya Toprak anggap ini ialah insiden perlumbaan yang dia kata kesilapan ni boleh dibuat oleh mana-mana rider sekalipun. Toprak buat lagi statement dalam Instagram dia untuk menyatakan yang dia percaya Nicolo Bulega tak sengaja buat benda tu. Sepanjang musim 2025 ni, diorang sentiasa respect antara satu sama lain semasa battle. Dan ini ialah kali pertama insiden macam ni berlaku. Kebetulan terjadi pada saat-saat akhir Toprak hampir mencapai World Superbike Champion. Toprak ucapkan tahniah dan juga selamat berjaya kepada Bulega untuk tahun depan 2026 kerana diorang tak akan bersaing lagi bila Toprak akan pindah ke MotoGP bersama Pramac Yamaha. Nicolo Bulega ada peluang untuk menyusul Toprak pada tahun 2027 sebab dalam kontrak dia itulah yang dijanjikan, kalau dia perform pada tahun 2026 dia ada peluang untuk ke MotoGP di tahun 2027. Toprak seperti yang kita cakapkan tadi, 90% dah dalam tangan jadi World Champion. Cuma jangan buat silap besar je. Dia cuma maintain pada kedudukan ketiga pada race 2 untuk dapatkan championship. Selepas ni dia akan berpindah ke MotoGP dan ada cerita yang dia nak bawa crew chief dia masuk ke MotoGP, tapi Yamaha tak setuju. Sebab yang dinyatakan oleh Yamaha ialah crew chief Toprak ni sudah terlampau lama tinggalkan MotoGP. Jadi dia terpaksa adapt dengan teknologi MotoGP yang terkini. Sudahlah Toprak sendiri kena adapt dengan MotoGP, kalau crew chief dia pun nak kena adapt dengan MotoGP, dah ada 2 aspek yang tengah nak adapt. MotoGP ialah race motor yang sangat berkembang pesat, yang tak tunggu sesiapa. Kalau ambil banyak sangat masa untuk benda-benda macam ni, besar kemungkinan tak akan berjaya. Selain Toprak, Jonathan Rea juga akan tinggalkan World Superbike, cuma bezanya dia bukan berpindah championship, dia akan pencen. Malang untuk legend World Superbike ni, bila race terakhir dia tak dapat sertai sebab dia mengalami kecederaan daripada race sebelumnya. Ini memaksa dia withdraw daripada race terakhir dalam karier dia dalam World Superbike. Dahlah motor R1 tu datang dengan livery special 70 anniversary Yamaha kali ni yang cantik tu. Sayang tapi itulah hakikat racing, kata Jonathan Rea.
Tahun depan tempat Jonathan Rea ni akan digantikan oleh Xavier Vierge. Xavier Vierge dengan Honda yang nampak macam prestasi dia tak up to par dengan jentera lain pun boleh cemerlang dalam top 5 kadang-kadang. Jadi bila dia berpindah ke Yamaha yang ada lebih sedikit potensi, mungkin Yamaha boleh lebih ke depan pada tahun depan. Selain Vierge, Yamaha juga naikkan pangkat Stefano Manzi, champion Super Sport yang menggunakan Yamaha R9 terbaru untuk bersama-sama Yamaha World Superbike untuk tahun 2026. Selepas race di Jerez hari tu, ada testing official selama 2 hari dan Yamaha nampak agak baik. Pada hari pertama, 4 biji Yamaha berada di teratas di belakang Ducati. Tapi pada hari kedua, di belakang Ducati ialah 2 biji Bimota. Jadi selepas kedudukan top 6 dalam tahun 2025 ni, nampak tahun 2026 Bimota dah lebih bersedia dengan data selama setahun. Kuasakan dengan enjin ZX-10 tapi dengan chassis Bimota, nampak macam dia boleh fight championship tahun depan. Cuma Bulega tu nampak macam susah sikit nak kalahkan. Bulega dengan V4R generasi ke-7 serba baru, catat masa yang sangat laju, lebih kurang 1 saat lebih laju daripada lap time dia sendiri di race sebelumnya dengan V4R generasi ke-6. Benda tu dah menunjukkan betapa besarnya potensi V4R generasi ke-7 yang baru ni dan memberi amaran kepada pesaing-pesaing yang lain. Bulega dengan V4R baru tak boleh diambil enteng. Catatan masa terpantas tu cuma dicapai oleh Bulega seorang yang berjaya pecahkan bracket 1 minit 37 dalam satu pusingan. Pada habis hari kedua, Ike Lecona yang juga datang daripada Honda, dia pun dapat eksploitasikan V4R generasi ke-7 ni dengan menduduki tempat kedua bawah Nicolo Bulega. Yang menariknya, Bulega cakap V4R ni boleh ada improvement lagi dari segi setup. Dah lah sekarang pun dah laju, dia cakap boleh improve lagi. Adakah World Superbike tahun 2026 nanti akan menjadi bosan Bulega seorang-seorang dekat depan? Nampak macam dah ada tanda-tanda tu. Apa-apa pun, V4R generasi ke-7 versi World Superbike ni memang lagi cantik mata memandang. Dengan aero dan juga sidepod yang diilhamkan daripada Desmos edisi GP dan swing arm yang lebih lebar lagi daripada V4R jalanan. Motor ni dah nampak macam MotoGP yang dibuat untuk jalan raya. Testing 2 hari di Jerez ni tak disertai oleh semua pasukan. Honda misalnya yang membariskan 2 rider baru untuk tahun 2026, Somkiat Chantra dan juga Jake Dixon. Dua-dua rider tak dapat hadir sebab diorang ada komitmen dengan MotoGP sekarang ni. Untuk BMW yang ditinggalkan Toprak selepas mencapai kejuaraan kali kedua untuk BMW, testing dijalankan oleh Vandermark yang akan tinggalkan BMW untuk musim depan. Ceritanya sama, Oliveira masih lagi ada komitmen dengan MotoGP dan Petrucci pula belum pulih lagi daripada kecederaan tangan dia di gym. Jadi terpaksalah dia gunakan rider sedia-ada yang kontraknya mengikut tahun. Secara teknikalnya tahun 2025 belum berakhir, jadi Vandermark kena ikut lagi cakap BMW. Jadi adakah BMW akan boleh menang juga championship tanpa Toprak? Diorang bariskan Miguel Oliveira dan juga Danilo Petrucci yang merupakan bekas pemenang dalam MotoGP. Tapi secara sejujurnya, rasa-rasanya susah sebab talent Toprak tu lain macam sikit. Ditambahkan pula Ducati yang semakin kuat dengan monster baru diorang, V4R generasi ke-7. Digabungkan pula dengan Bulega yang kita tengok akhir-akhir ni dapat kalahkan Toprak. Misi untuk jadi juara kali ketiga untuk BMW nampak sama. Ini kita tak kira Ike Lecona lagi yang kita dah nampak boleh perform atas V4R yang sama. Lagilah payah kerja diorang. Tak dilupakan Alvaro Bautista yang akan berlumba dalam pasukan satelit. Dia pun selalunya berada pada kedudukan teratas-atas. Pendek cerita, BMW kena kerja keras. Habis sudah musim World Superbike untuk tahun 2025 ni. Kita jumpa lagi pada tahun depan. Jumpa lagi.